Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, syahdan adalah maksud yang terlebih besar daripada ilmu ini, iaitu mengenal akan Tuhan Rabbul Arbab. Syahdan. Ni syahdan ni tak pernah lah Tok Guru hurai apa-apa kan. Syahdan je lah baca. Tapi baca tu kadang-kadang ada Tok Guru dia baca syihdan. Ada Tok Guru baca syahdan. Tapi yang terfasihnya baca dengan syahdan. Kalau tengok dalam sudut bahasa, syahdan tu makna saksi, saksi, penyaksian. Tapi tak ada lah siapa-siapa Tok Guru penhurai pun, baca je lah. Baik, adalah maksud, tujuan kita belajar ilmu fardu, ilmu tauhid ni, maksud, tujuan yang terlebih besar daripada ilmu ni, maksud yang terlebih utama, yang terlebih besar nak belajar daripada ilmu ini, dari belajar ilmu tauhid ni, ilmu usuluddin ni, maksud yang lebih besarnya ialah mengenal akan Tuhan Rabbul Arbab. Tuhan mana? Tuhan yang Rabbul Arbab, yang mentadbir daripada segala yang mentadbir. Dialah yang mentadbir. Okey. Jadi matlamat kita ngaji ilmu ni ialah nak bagi kita tu kenal dengan Tuhan kita, Tuhan yang mengendali ataupun Tuhan
yang menguruskan, yang memerintahkan alam. Kita ni di bawah pentadbiran dia lah. Dan apa sebab dia kata masuk terlebih besar ni? Maka mengenal akan dia, akan Tuhan yang Rabbul Arbab tu fardu ain. Masuk fardu ain tu wajib, syarak yang mewajibkan atas tiap-tiap orang yang mukallaf untuk mengenal Tuhan. Jadi nak bagi kenal Tuhan tu, kenalah belajar ilmu ini. Ilmu apa tu? Ilmu tauhid tu, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatullah, ilmu simpulan iman, ilmu aqaidil iman. Itu nama dia. Tapi isi dalam ilmu tu samalah, walaupun namanya berlainan. Tapi isi kandung dia sama, matlamat dia sama, iaitu nak bagi kita kenal Tuhan. Bukan kenal Tuhan tu hukum dia sunat ke apa, tak. Wajib. Maknanya apa? Maknanya kalau ada orang yang mukallaf tidak kenal Tuhan, maka hukumnya berdosa. Dosa kecil, dosa besar ni. Dosa besar. Sebab itu nak kenal Tuhan, pokok agama, dasar agama. Mestilah nak kenal Tuhan yang menjadikan agama tu. Baik. Jadi siapa yang tak kenal Tuhan, maka hukumnya berdosa. Itu hukum dalam dunia, iaitu hukumnya berdosa. Tapi di akhirat nanti, kalau dia tak kenal Tuhan, yakni tidak etikad Tuhan tu bagian, tak ada etikad, maka dihukumkan iman dia tak sah, iman dia tak terpakai. Maka bila iman tu tak terpakai, di sisi Allah, orang yang tak mengenal dia tu, di sisi Allah Ta'ala hukumnya kafir. Bila kata kafir, maka tak ada jalan lain dah, kekal dalam api neraka Allah. Kekal. Apa tu dia kata fardu, yakni fardu ain yang lazim, mana yang mesti, yang wajib, yang mesti bagi yang akil, bagi orang yang berakal, baligh, lagi sampai umur, lagi orang tu sampai umur, berakal lagi, dah sampai umur lagi. Itu orang tu pula selamat panca indera dia. Jadi tidak pekak, tidak buta, tidak bisu. Kalau ada dua cacat, daripada tiga tu ada dua cacat, maka dia dihukumkan tidak mukallaf. Tu ni syarat ni dua je, tapi kitab ni dia kata ada empat. Akil, baligh. Lepas tu dia pula yang anggota dia ataupun panca indera dia selamat. Tiga tu lah. Telinga dia mendengar, mata dia melihat, lidah dia boleh berkata-kata. Itu sempurnalah. Yang tu orang macam tu wajib atas dia, dengan syarat dia tu berakal dan dia tu sampai umur. Kemudian tambah lagi satu syarat pula, mestilah dia tu orang yang sampai seruan dakwah Islam tu pada dia. Mana dia tahu dalam tempat tinggal dia tu ada agama Islam, ada orang Islam. Maka dia wajib. Kalau Tuan Guru Haji Cik Kuat dia tambah lagi satu pula. Dia tambah orang yang hidup tu, yang kata mukallaf tu, mestilah dia hidup selepas daripada dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Lepas Rasulullah ditabalkan menjadi Rasul tu, itu maka tu orang tu hukumnya mukallaf. Bila mukallaf, wajiblah dia kena mempelajari ilmu tauhid. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itulah syarat wajib kan. Kenapa syarat wajib kan tu? Kerana kalau tidak kenal Tuhan, takut tidak sah iman dia, takut tidak terpakai iman dia. Bila tak terpakai iman tu, na'udzubillah, kekal dalam api neraka. Okey.
maka hendaklah diketahuinya akan Tuhan yang kata Tuhan yang kita nak kenal tu hendaklah diketahui dalam dunia. Hukumnya wajib diketahui dalam dunia ni. Tuhan tu bicara tentang Tuhan ni wajib. Tuhan tu ada bicara. Tuhan tu kidam kena bicara. Tuhan tu bangkok kena bicara. Buku Rumi kita apa? Buku surat apa? Mungkin apa ni buku Rumi buku surat 11. Kalau yang Jawi buku surat 4. Jadi dia sebut maka hendaklah diketahuinya dan i'tiqad. Ketahui itu dalam dunia. Dikira dalam dunia. Mana kalau dia tak tahu hukumnya berdosa. Kemudian di akhirat dengan sebab dia tak tahu tu tak ada i'tiqad. Bila tak ada i'tiqad, dihukumkan na'udzubillah kafir. Sebab apa? Sebab nisbah i'tiqad tu lah yang dikatakan iman. Jadi Cik Azman nak kita belajar tauhid ni nak kenal Tuhan. Lepas tu nak kena i'tiqad. Tuhan tu bagian yang kita ngaji tu lah. Kita pun i'tiqad Tuhan tu baqaq, macam ni huraian dia. Tuhan tu kidam, macam ni huraian dia. Tuhan tu mukhalafah, macam ni huraian dia. Yang tu semua kita nak kena i'tiqad, letak dalam hati. Itulah namanya iman tu. Sebab iman tu apa dia? Percaya dan membenar oleh hati. Itu mana iman tu. Iman tu maknanya membenar oleh hati. Percaya hati. Oleh hati tu. Jadi hati itulah kita percaya tu. Itu namanya i'tiqad. Itu yang namanya i'tiqad. Itu i'tiqad tu lah ada iman. Kalau orang tu tahu saja tapi dia tak i'tiqad, tak jadi juga. Dia mesti kena i'tiqad, tahu serta i'tiqad. Sebab itulah mengetahui tentang rukun iman ni, tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab semua tu wajib untuk kita jadikan i'tiqad iman kita. Okey. Hendaklah tu maka hendaklah ni bukan kata Syekh Daud ni salah tak. Tapi kalau kita letak maka hendaklah diketahui, makna apa hendaklah tu? Maka wajiblah atas mukallaf ketahuinya tentang Tuhan tu dan i'tiqad yang lazim, yang jazim, maksud yang kuat. I'tiqad tu i'tiqad yang kuat, i'tiqad yang kukuh, i'tiqad yang mantap. Kalau kita nak apa lagi, kalau nak mendetailkan lagi, i'tiqad yang jazim tu dengan makna tak ada syak, tak ada zon dan tak ada waham. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Kalau dah tiga tu tak ada, jazimlah i'tiqad tu. Mana kuatlah i'tiqad tu. Kalau tak ada tiga tu, i'tiqad yang jazim, mana i'tiqad yang tidak ada pada i'tiqad tu syak. Syak tu 50-50. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Kalau i'tiqad tu ya ke tidak, tak nama i'tiqad. Tak sah i'tiqad macam tu. Ataupun i'tiqad dia tu zon. Zon tu lebih pada percaya. Tapi ada juga tak percaya tu. Walaupun sikit sekalipun, tak nama jazam juga tu. Tak nama jazimun, tak. Ataupun waham. Waham lagi teruk lah. Bila kata waham, tak terpakai langsung. Pasal apa? Dia tak percaya. Tak percaya tu lebih banyak daripada percaya. Ni untuk orang awam macam kita lah. Kalau orang dah reti tu tak apa. Okey. Kemudian yang i'tiqad tu pula yang muafakat bagi sawab, yang muafakat bagi sawab yang sebenar. Sawab tu mana yang betul, yang sebenar. I'tiqad tu mestilah i'tiqad yang jazim, mestilah muafakat dengan yang sebenar. Kalau dia pegang kukuh, kejap kemas,
tapi tak muafakat dengan sebenar. Umpamanya, contoh sekalian, seperti iktikad orang Nasrani, iktikad orang Kristian. Dia pegang kukuh tak? Dia pegang kukuh kejap. Dia kata apa? Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Tapi sebenar ke tak? Tak sebenar. Jadi berkata tak sebenar, iktikad macam tu tak terpakai. Dia mesti i'tiqad tu, i'tiqad yang kuat tu, dia mesti i'tiqad yang kukuh tu, mesti i'tiqad tu i'tiqad yang sebenar. Mesti i'tiqad tu i'tiqad yang betul. Muafakat dengan sebenar. Okey. Maka tiada hasil. Yakni tak terjadi i'tiqad tu, melainkan mengikut bagi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut bagi keduanya itu apa tu? Mengangkatkan hijab syak dan zon dan waham. Nampak? Sebab tu kan kita ahli sunnah wal jamaah ni kan, kita akidah kita, i'tiqad kita tak lari daripada ayat Quran, tak lari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk apa? Dia kata tiada hasil i'tiqad itu melainkan mengikut Quran, bagi Quran. Jadi kalau i'tiqad tak mengikut Al-Quran ataupun tak mengikut hadis Nabi, macam mana nak kata i'tiqad tu benar? Dia mesti i'tiqad tu ikut Quran, ikut hadis. Tang sini Ustaz. Allah, Ustaz Jamal. Ustaz Saiful sana. Dalam bab qada qadar, kalau orang katakan qada tu berubah, tak ikut Quran tu. Kalau qada tu dia kata berubah, yang ditentukan oleh iradat Allah tu, dia kata berubah banyak Ustaz. Hari Sabtu lepas, saya kelas dekat kampung Cangkak Cermin, dekat kawasan Setiawan tu. Ada satu komen. Komen tu kata, kita cerita yang dalam kita mengaji dalam kitab lah. Dalam kitab lah yang kita baca tu. Betul ya? Subhanallah. Komen tu kata apa? Kalau semuanya takdir, apa faedahnya dosa pahala? Apa faedahnya akal? Apa faham Ustaz? Komen itu apa faham Ustaz? Kazilah tu. Yalah tahulah. Apa faham Ustaz? Apa Ustaz faham apa? Apa yang Ustaz Saiful faham ni? Kalau kita kata semuanya, saya ingat dalam kitab tu kata baik, buruk, jahat, iman, kufur, taat, maksiat, semuanya telah ditentukan oleh Allah sejak daripada azali. Tiba-tiba ada satu komen dia kata, kalau semuanya takdir, apa faedahnya pahala, dosa pahala? Tak ada faedah lah. Pasal apa? Allah dah tentukan. Apa faedahnya akal? Apa gunanya akal? Tuhan bagi akal, dia kata. Mana bagi dia, kalau saya faham, yang saya faham komen tu, yang saya faham ialah apa dia? Yang saya faham ialah dia beriktikad tak semuanya ditentukan oleh Allah. Tak semuanya perkara itu datang daripada Allah. Tak semua. Ada yang bukan daripada Allah. Contohnya, jahat, ataupun ibadat, syurga, pahala, dosa pahala tu. Dosa pahala tu, manusia kena pilih. Tak ikut Quran tu. Tak ikut ayat Quran tu. Mana? Ayat Quran kata macam mana? Ayat Quran kata, saya dah baca ke ayat Quran tu, baca dah tu. Tapi orang yang tak percaya, dia tak percaya lah. Walaupun Quran kita baca sekali pun, baca Quran tu apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Mana perbuatan kita pun siapa jadi? Allah yang buat. Mana bila Allah buat, ayat Quran kata wa ma ta'malun, dan perkara yang kamu buat, pun Allah buat juga, Allah yang buat. Maka tentulah Allah yang menentukan sejak azali apa yang kita buat tu.
Okey. Jadi maknanya kat situ bagi dia, pada dia kita boleh mengubah pada dia, pada orang tu. Tak ikut Quran tu. Pasal apa? Ayat Quran kata Allah dah menetapkan hukum hakam dia tentang kita ni. Allah dah tetapkan. Macam mana ayat tu? Macam mana ayat tu Ustaz yang kata ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Ayat Quran tu. Wa ma yubaddalul qawlu ladayya. Dan tiada bertukar, tiada berubah. Ma yubaddalul qawlu, akan perkataan aku. Maksudnya hukum hakam yang telah aku hukumkan dulu. Tak berubah dia kata. Lepas tu dia kata wa ma ana bizallamin lil abid. Wa ma ana, dan tiadalah aku, kata Allah, bizallamin, bab tu zaidah tu. Tiadalah Allah tu zulman, zalim akan hamba-hambanya. Tak ada lah. Tak ada lah. Mana Tuhan bukanlah menzalim. Kalau Tuhan tu kata dia tentukan kawan dia kafir, dia tentukan kawan dia maksiat, bukan Allah tu zalim. Dia hak dia. Tapi tang sini lah Ustaz banyak. Sebab tu bagi saya tak adalah buat bancian tepat berapa persen umat manusia dalam Malaysia ni yang i'tikad macam tu. Tapi saya rasa Ustaz banyak i'tikad macam tu. Banyak i'tikad macam tu. Banyak. Itulah pahaman Mu'tazilah macam tu. Itu pegangan Mu'tazilah tu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita nak hukum apa pun, kita hukum ayat Quran. Ada ayat Quran, ada hadis. Macam tu. Lepas tu kita pegang kata, qada tu hakikatnya satu je. Apa dia? Qada tu qada mubram semuanya. Yang timbul mualak tu ialah yang bila Nabi kata la yuradul qada illa bidu'a, tidak berubah qada tu melainkan dengan doa. Kita tengok hadis Nabi pula, maksud kata qada katanya qada yang mana? Kalau Nabi kata qada tu qada ketetapan Allah Taala, bercanggah dengan ayat Quran. Nabi sekali-kali Rasulullah takkan bercakap perkara yang bercanggah dengan ayat Quran. Ke mana tu? Macam mana jadi macam tu? Lepas tu kita sunnah wal jamaah ada dalil Quran, ada dalil hadis. Okey. Kita jangan bimbanglah. Kita ngaji ni memang ada ayat Quran yang kita pegang. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, secara kita kitab tu dia tulis faham je, tapi sebenarnya pada ayat Quran tu. Cuma dia tak tulis lah ayat Quran tu. Kalau kitab besar-besar adalah ayat Qurannya. Macam tu. Jaga baik. Jadi kita punya akidah kita ni tak lari daripada ayat Quran dan hadis. Ni yang takut lagi Ustaz. Kalau pegang macam tu, tak ikut Quran, tak ikut hadis Ustaz. Macam mana nak kata ya? Akidah tak ikut Quran, tak ikut hadis Ustaz. Alamak. Tak sebenar tu lembut lagi Ustaz. Masih lembut lagi kita tak sebenar tu. Kita takut iman tu tak sah. Bila tak sah, iman tu tak sah, takut dia punya Allah tolak. Pasal apa? Sebab segala ibadat kita ni mestilah kita dirikan ibadat tu atas dasar, atas foundation yang kukuh. Apa dia? Quran hadis tu lah. Itulah masalahnya kita tuan-tuan. Tak nak ngaji. Kalau ngaji pun main-main. Tak nak faham betul-betul. Okey. Itu kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa? Allah tu takkan ditanya apa yang dia buat. Ditanya Tuhan pula. Allah buat tu, takkan Tuhan buat macam tu. Ya Allah. Al-Quran ada. Baik. Jaga Ustaz lah. Tolong mengajar juga Ustaz. Ajar orang awam kita macam tu.
Okey. Dan mengikut bagi keduanya itu, mengikut bagi keduanya, kita ikut Quran hadis tu, hikmah dia apa? Mengangkat hijab syak. Mana hilanglah syak. Bila nak ada Quran hadis, hilanglah syak kita tu. Dan zon, hilang dah zon kita tu. Dan waham, hilanglah waham kita tu. Kenapa? Sebab ada ayat Quran. Tapi macam Mu'tazilah tu, ayat Quran tu dia takwil macam-macam. Dia takwil begini, takwil begini. Keluar daripada kaedah takwilat daripada yang Mu'tazilah tu, keluar daripada kaedah ulama usul, keluar. Tak boleh pakai dia punya takwil, dah tak boleh pakai. Macam contoh kan, contoh kita ayat Quran yang jelas kata Allah tu ada. Bila kata ada, dia boleh dilihat. Allah tu boleh dilihat. Dan Quran terang-terang kata wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Terang-terang. Itu bukan ayat mutasyabihat tu. Itu ayat muhkamat. Tapi dia takwil juga. Mu'tazilah ni dia takwil juga. Ru'yah tu dengan mana apa? Ru'yah tu dia kata bukan dengan lihat dengan mata, dia kata. Ru'yah tu mana apa? Ziyadatul ilmi, bertambah ilmu kita tentang Tuhan. Kalau bertambah tentang Tuhan, tak adalah Allah datangkan ayat mana? Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Nazirah tu lihat dengan mata. Tengok dengan mata. Mana boleh takwil lagi? Tapi dia pun takwil macam-macam. Mu'tazilah dia takwil macam-macam. Tu yang tuan-tuan sekalian tak ikut Quran tu. Tak ikut ayat Quran, tak ikut hadis. Okey. Kita ikut Quran hadis tu, hikmah dia nak mengangkatkan hijab, dinding syak kita, zon kita dan waham kita. Nak bagi hilang syak, zon dan waham tu. Mesti ada ayat Quran, bukan pakai akal semata-mata dah ni. Maka didapatnya ilmu yang putus. Bila dah hilangnya syak, bila dah hilangnya zon, bila dah hilangnya waham dengan adanya ayat Quran, hadis, maka orang yang mengaji tu didapatnya ilmu yang putus. Mana ilmu yang itulah dia muktamad. Tak ada ilmu, tak ada lain-lain dah. Yang mendatangkan bagi dia tu yakin. Datanglah pada dia tu yakin. Bila hilang syak, bila hilang zon, bila hilang waham, maka datanglah pada dia tu yakin. Yakin itulah yang dikatakan ilmu yang putus, ilmu yang muktamad, pengetahuan yang muktamad. Gitu. Okey. Kemudian Syekh Daud kata, maka diketahuinya apa? Bahawasanya segala alam ini tanda yang menunjukkan keadaan Tuhan, yang menjadikan dia itu amat kuasa, lagi amat mengetahui, lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi, lagi ialah Tuhan yang wajibal wujud, lagi qadim, lagi baqi, ialah yang mentadbirkan segala yang mawjud ini, lagi amat nyata daripada tiap-tiap sesuatu. Tengok, Syekh Daud dia bawa ke sini. Maka diketahuinya siapa orang yang dapat ilmu yang yakin tadi ni, dengan hadis, dengan ayat Quran, dengan hadis Quran tu, dapat ilmu yang putus, ilmu yang muktamad dengan yakin tu, diketahuinya lah apa? Bahawasanya segala alam ini ni, alam ni, kita alam ni, kullu ma siwallah, tiap-tiap barang yang lain daripada Allah namanya alam lah. Tiap-tiap barang yang selain daripada Allah, alam lah tu. Sebab tu lah alam tu kita sebut alam yang ada sebelum daripadanya tiada. Tu alam juga tu. Definisi alam juga tu.
Jadi alam ni mudah kata yang lain daripada Allah. Adanya alam ni tanda, alamat yang menunjukkan keadaan Tuhan, yang menjadikan dia tu, menjadikan alam tu amat kuasa. Kalau dia tak ada kuasa, tak ada kekuatan, macam mana dia nak buat alam yang begitu indah, begitu besar, begitu cantik ni? Tentulah dia ada kuasa nak buat alam ni. Lagi pula ni kita yakin ni mesti Tuhan yang menjadikan alam ni mesti dia bersifat dengan berkuasa, yang menjadikan dia berkuasa, menjadikan alam yang cantik indah ni. Tengok, bukan sikit tu, banyak lagi amat mengetahui. Tentulah dia Tuhan yang sangat bersifat dengan ilmu, yang mengetahui. Lagi yang mendirikan 7 petala langit, dan dialah juga yang menjadikan 7 petala langit, 7 lapis langit. Dia juga yang buat. Pasal apa? Sebab dia ada kuasa, dia mengetahui. Dan bumi dan 7 petala bumi dia juga buat. Lagi ialah Tuhan yang wajiban wujud, wujud yang mesti ada. Dan ada yang wajiban wujud ni, ada yang tak ada permulaan, ada yang tak kena jadi, dan ada yang tidak ada akhir. Itu kata wajiban wujud tu. Ada yang tidak ada akhir, ada yang tidak bertemu titik notah bagi wujud dia tu, tak ada. Tak ada kata ada dia tu ada, lepas tu tak ada. Tak ada. Dia mesti ada je. Lagi qadim, lagi pula dia Tuhan yang menjadikan 7 petala langit alam ni, 7 petala langit, 7 petala bumi tu mesti dia qadim, mesti ada dia tu terlebih dulu daripada alam. Lagi baqi, lagi kekal, lagi dia tidak menemui hilang. Ialah yang mendirikan segala yang maujud ini. Dialah yang mentadbirkan segala yang maujud ini, sebab dia yang buat. Jadi dialah yang urus, dialah yang menjadikan kita ni sakit ke, sihat ke, hidup ke, mati ke, bahkan dia mentadbir kita ni, rezeki kita pun dia yang tentukan, dia yang bagi. Kalau kita sakit, dia yang sembuhkan. Kalau kita ada hajat, dia yang tunaikan. Lagi amat nyata daripada tiap-tiap sesuatu. Dia tu lebih nyata daripada alam. Tuhan tu lebih nyata lagi, lebih terang jelas lagi pada kita ni daripada alam. Alam tu kita tak tahu. Kalau kita langit, apa sebalik langit tu apa dia? Tak tahu. Apa yang dalam bumi? Tak tahu. Tapi Tuhan tu bagi orang yang mengaji tu, nyata tak Tuhan tu? Nyata. Nyata. Tuhan tu terang jelas. Dia ada, dia itu, dia begini. Macam tu. Dan ialah yang menyatakan tiap-tiap sesuatu, dialah yang menerang pada kita, yang menyatakan pada kita tiap-tiap benda tu. Dialah terangkan pada kita. Dialah Allah lah. Dia campakkan pengetahuan pada kita, kita tahu bagian. Macam tu. Kerana bahawasanya ia menerangkan 7 petala langit. Dalam Quran tu cerita langit tu bagian. Adanya cakrawala, kat situ. Dan bumi, dia terangkan. Dia ceritakan bumi tu apa-apa. Kalau tak terang, kita tak tahu tu. Dan jikalau tiada nurnya yang meliputi, cahaya yang dia buat, yang meliputi, benda yang menghabisi bagi tiap-tiap satu, maka betapa nyata tiap-tiap satu. Kalau Tuhan tak terangkan pada kita, kita tak nyata benda tu. Itu kata nur tu. Mana tiada, dan jikalau tiada nurnya, kalau tak adalah pengetahuan dia tu yang meliputi, yang bagi kita tahu tu, tiap-tiap satu tu, maka betapa nyata. Macam mana boleh nyata? Sedangkan kita ni alam, kita ni makhluk ni, mana tahu apa-apa. Masa kita lahir, tahu tak apa-apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Ayat ni kalau siapa-siapa nak buat ayat selusuh, bacalah ayat ni dekat minyak. Selusuh nak bagi mudah bersalin. Minum minyak.
bagi baca tu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu, akhrajakum min butuni ummahatikum, daripada perut ibu-ibu kamu. Masa keluar tu la ta'lamuna syai'an, tak tahu satu apa, tak tahu. Kita lahir-lahir tahu apa? Tak tahu apa. Tahu nangis je. Tahu nangis je. Saya lahir tak menangis. Betul tak? Saya lahir tak menangis. Mak saya kata lah, Abang Rahman kata saya, dia kata, ustaz, saya lahir tak menangis. Kena bidan tu tampar dulu nangis. Bidan tu ponggung pun nangis. Tak nangis. Lahir dengan sarung-sarung sekali. Keluar macam tu. Koyak sarung, diam je tak nangis. Tampar pun nangis. Orang kata kalau lahir macam tu dia gedepeh. Kalau lahir macam tu gedepeh, dia kata. Gedepeh ke mana tak tahu lah. Wallahualam. Orang Kelantan kata lah. Baik. Jadi macam mana kita lahir tak ada tahu apa satu kita ni. Allah lah yang menerangkan dengan nur dia, dengan pengetahuan dia, dia terang kepada kita dengan ilmu dia. Okey. Maka faham ini, maka ni fa tafra'i, cabang daripada mafhum tadi tu. Mafhum dia kata, dan jikalau tiada nurnya, nur Allah Ta'ala yang meliputi tiada sesuatu, maka betapa nyata tiada satu tu bagi kita tu. Tafra' cabang daripada tu, cabang daripada tu cabang daripada ayat tadi tu, tafra' tu cabang lah. Maka jangan kita sangka, jangan kita sangka ia Allah tu terdinding dengan alam ni. Jangan kata Allah tu terdinding dengan alam. Pasal apa? Allah tu nyata dah. Dia tak didinding oleh alam. Dia tidak terhijab oleh alam. Tak terhijab. Dia tidak terhijab dengan alam ni. Patutnya kan, patutnya kan, kalau orang tasawuf lah, kalau orang tauhid ni dia kata, tanda ada Allah tu ialah alam ini. Tapi kalau orang tasawuf lain. Orang tasawuf dia kata, ada Allah tu lah alamat kata alam ni ada. Kalau orang tauhid yang baru belajar ni, dia kata tanda Allah ada tu alam ini. Tapi alam ni ada, tanda ada Allah. Lain. Dia tengok Allah dulu. Kalau orang tauhid yang baru belajar macam kita baru belajar ni, dia tengok alam dulu. Dia nampak alam dulu. Ada pun orang sufi, orang tasawuf tu, dia nampak Allah dulu. Kalau Allah tak ada lah alam ni. Oh, syirik pula. Bukan, maknanya bukan kita kata alam dengan Allah ni hulul. Sebab tu kan tuan-tuan, kes wahdatul wujud ni kan, Habib Umar dah huraikan, kena tepat dah. Betul lah tu. Apa? Bila makna wahdatul wujud tu ialah wujud yang hakiki tu, wujud Allah je. Wujud yang tak ada permulaan, wujud yang tak ada kena buat, wujud yang tidak ada akhir. Bukan kita i'tikad Allah dengan kita tu sama-sama wujud yang hakiki. Tak. Itu batil kata macam tu. Betul lah tu. Tapi setengah orang dia tak suka Ibnu Arabi tu punya pandangan. Tak apalah, lantak ke dia lah. Dia tak suka, tak apalah. Tapi kita tak adalah nak memburukkan Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi tu. Tak adalah. Jangan kita kata macam tu. Jangan sangka macam tu. Ni dah mengaji banyak ni. Jangan Syekh Hamzah Fansuri. Fansuri macam tu lah. Ya. Tu wallahualam tu. Baik. Tapi kan dalam ni dia kata, Syekh kata, maka jangan kita sangka. Pasal apa? Sebab dia dah terang dah, nyata dah. Allah tu lebih nyata daripada tiap-tiap sesuatu daripada alam ni. Maka jangan kita kata Allah tu terdinding, terhijab dengan alam.
Nak macam mana pula Allah tu boleh terhijab dengan alam, sedangkan alam tu dia yang buat, dia yang atur, dia yang susun. Macam mana dia boleh terdinding pula? Macam rumah kita lah. Takkan kita tu, orang yang tengok rumah kita, takkan tak nampak rumah saja, tak nampak tuan rumah. Mestilah nampak tuan rumah dulu. Tahu, oh ini rumah siapa? Bukan nampak rumah, nampak tuan rumah tu dululah. Siapa yang buat rumah ni? Siapa yang menjadikan rumah ni? Tuan rumah tu lah. Okay. Kerana yang terdinding, yang terdinding itu makhur, yakni tergagah. Maksud apa? Yang terdinding itu tergagah, terpaksa. Makhur, yang dikerasi. Siapa? Alam tu lah. Macam tu. Padahal Allah Ta'ala bukan dia tu makhur, bukan dia tergagah, tak. Dia bukan tergagah. Pasal apa? Kalau Allah tu tak nak buat alam, boleh tak? Boleh. Dia bukan buat kita pasal tergagah. Ni yang kata tuan-tuan, ni kalau orang sufi tasawuf yang dah melampau tu bahaya juga. Apa dia? Dia kata Allah Ta'ala buat kita ni nak memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Tuhan tak ada buat kita, maka tak ada siapa kenal dia. Tuhan tak ada hajat apa-apa. Tuhan tak ada hajat apa-apa, tuan-tuan. Tuhan tak ada hajat apa-apa kepada kita ni. Pasal apa? Sebab kita ni makhluk dia. Takkanlah dia berhajat kepada kita pula. Kalau dia tak buat kita, dia tak Tuhan dah. Ataupun kita kata, dah ada dah alam ni, makhluk manusia ada dah, tak sembah dia. Dia tak Tuhan dah. Tak Tuhan juga. Dia Tuhan juga. Kau tak ada alam pun dia Tuhan juga. Ada alam pun dia Tuhan juga. Tapi jangan kata ni, kalah kat Johor, saya tetap ada menteri. Menang kat Johor, saya tak boleh. Jangan kata macam tu. Tak apa, Cik Zaman tak tahu, tak apa. Kat Johor pun. Tak apa, Cik Zaman tak tahu, tak apa. Tak ada, itu bukan foto lain. Saya tak wajib tahu. Okey. Janganlah kata macam tu kan. Patutnya sebagai Perdana Menteri tak boleh kata macam tu. Itu takabur macam tu. Walaupun dia kata tak takabur, tak boleh. Kita kena merendah diri lah. Patut sebagai PM tu, apalah. Itu bahagian dia pun lah. Kita bahagian kita yang ni. Tengok. Kerana yang terdinding itu makhur. Kalau Tuhan tu terdinding, Tuhan tu tergagah. Sebab ada yang mendinding dia. Sampai dia tak terjelah pada kita dia tu. Sebab terdinding. Jadi tergagah dia tu. Terpaksa dia tu. Sedangkan dia Tuhan. Dia yang menjadi. Takkanlah dia terdinding. Takkan dia terhijab. Sedangkan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Artinya ialah atau huwa tu dialah yang mengerasi atas segala hamba-Nya. Dialah yang mengerasi. Dialah yang mengerasi, menghukum atas kita tu dia. Bukan kita yang hukum dia. Dia yang menghukum atas kita. Kamu hamba-Ku wajib begini, mesti begini, jangan buat ini. Dia yang mengerasi atas kita. Fauqa ibadihi, mengerasi atas segala hamba-Nya. Jadi bukan Allah Ta'ala tu terdinding tak? Kita yang terdinding. Bukan dia yang terdinding. Kita yang terdinding. Kenapa kita terdinding? Sebab kita terpaksa ataupun tergagah. Yang makhur tu kita. Makhur. Kita yang makhur. Yang terdinding tu kita. Yang tergagah tu kita. Sedangkan Allah tak. Okey. Maka betapa ia tersembunyi. Kalau dah macam tu, Allah Ta'ala tu yang qahir. Mana dia yang nak menggagahi, dia yang mengerasi. Macam mana pula dia yang terdinding? Bukan dia terhijab. Maka betapa ia, macam mana ia Allah tu tersembunyi, tak nampak. Padahal kan patut kita dah nampak dah Tuhan. Bukan nampak zat tu tak. Kita nampak dah adanya Tuhan yang menjadikan alam ni. Mestilah
Kita tengok alam ni dah tahu dah, mesti ada tukang buat. Boleh ke jadi macam ni Cik Azman? Tiba-tiba je ada rumah, tak ada orang buat. Mana boleh? Tak tahu lah kok ada kat Sungai Berang macam tu. Ada tak? Ada kat Sungai Berang. Tiba-tiba siap ada rumah. Kalau ada rumah tu, etikot kita mesti ada yang buat. Jadi kita nampak ada alam ni. Nampak bumi, nampak langit, nampak bulan, nampak matahari. Malam ni bulan mengambang. Nampak tuan-tuan sekalian? Mestilah ada tukang dia. Sepatutnya kita bukan nampak benda yang dia buat tu, kita nampak orang yang buat tu. Sama macam Tuhan ni lah. Nampak tu yang macam tu tak, Zat? Patutnya itu tak? Kita tak nampak Jazman. Kita nampak, kita kena sekeh dulu baru nampak. Orang awam. Tapi kalau awliya illah tu dia tak terhijab, Allah tu dia tak terhijab. Ini kita orang awam tu terhijab. Nak kena sekeh. Oh, kamu tak tahu ke ni Allah? Sekeh pada dia. Oh ya Allah. Dekat Kelantan semalam, lepas saya balik daripada UPSI kan, daripada Slim, saya daripada Madrasah kat Slim, balik tu sampai dekat Kelantan tu, tergolek dua budak accident, orang mabuk, langgar dia. Lepas tu Kelantan betul-betul dekat Mak Frozen tu, kedai sebelum Mak Frozen. Budak main SPM tu, undang-undang mabuk tak ada dalam Malaysia kot. Tak ada undang-undang Malaysia, tak ada mabuk. Sampai tak percaya jugalah. Tapi dalam Facebook dia kata boleh kata tak sangkut mabuk dengan aksiden. Mana boleh tak sangkut? Tak tahu lah, mungkin dia berkata tu atas dasar undang-undang kan. Mungkin dia tengok undang-undang siapa salah dulu, nak sampaikan mabuk ke tak mabuk tu. Tapi memang yang India yang melanggar tu memang positif dah ada lah. Tak tahu dah apa, wallahualam. Tu siapa tentukan tu? Siapa yang buat? Allah juga. Apa yang berlaku? Semuanya Allah belaka. Semuanya Allah belaka. Kita suka ke, kita tak suka ke, Allah belaka. Kita ni makhur, makhur, yang tergagah, yang terpaksa. Kalau kita tak suka jadi benda tu sekali pun, tetap tak jadi berlaku. Kalau kita tak suka, kalau Tuhan dah buat, kalau Tuhan dah tentukan, tentulah macam tu. Okay. Jadi maka betapa yang ia tersembunyi. Ada satu wali Allah, dia nak uji diri dia, nak uji diri dia tentang Allah bagi rezeki. Satu hari dia buat tak nak makan, tak nak minum, duduk tepi jalan, pengsan, buat pengsan, tutup mulut. Lepas tu datang satu kabilah. Dia ni nak lapar kot, dia kata. Dia buat pengsan, bagi air, dia tutup mulut, tak nak masuk air. Nak tengok Tuhan punya bagi rezeki tu macam mana. Dia ni nak madu kot, nak madu ni, bagi madu. Tuan madu, tutup mulut. Dia nak susu kot, bagi susu. Akhirnya dia ketawa. Rupanya memang betul Allah yang bagi rezeki. Dia nak uji. Subhanallah. Nak kuatkan dia punya keimanan dia tu, dia buat macam tu. So, kita tak ada buat. Kita ada buat uji kaji tak? Yang rezeki tu Allah buat. Yang rezeki tu daripada Allah. Ada uji kaji tak? Tak ada. Tapi wali Allah ni dia buat sungguh. Sampai kan orang paksa, orang buka mulut dia, orang tuang. Kau rezeki tu daripada Allah. Dia tu orang tu buka mulut dia, tuang susu, masuk susu. Lepas tu dia ketawa. Oh betul Allah yang bagi rezeki dia tu. Walaupun kita tak nak rezeki tu masuk juga dia kata. Wali Allah Jazman, wali Allah tu dia menguji diri dia tu, nak bagi kuat, kata memang Allah yang bagi rezeki. Kita takut rezeki ni. Padahal kita hidup atas muka bumi ni tak pernah lapar pun. Kalau lapar pun ada je makan. Okey. Maka betapa ia Allah tu tersembunyi, padahal ia terlebih zuhir. Pasal apa kata terlebih zuhir? Sebab dia tukang alam ni. Dia tukangnya. Dia yang menjadikan alam ni. Tentulah alam ni ada yang menjadikan. Ya Allah.
Okey, itu yang kita tengok alam ni, hati orang yang bersih tu terus nampak Tuhan, terus nampak Allah Taala. Okey, yang terlebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Macam surah ni Ustaz, dengar cantiklah surah ni. Orang nampak siapa? Orang nampak tok tukang yang buat tu lah. Tok tukang tu yang buat tu. Okay. Memang zahirnya nampak surau, tapi bila katanya tu kan, orang akan nampak tok tukang tu pandai, yang buat surau tu, yang buat bangunan tu. Zahir itu lebih zahir. Bukan nampak bangunan tu dulu jadi sendiri, tak. Mesti ada tok tukang dia. Mesti ada yang buat dia tu. Macam alam ni lah. Alam ni macam mana? Boleh jadi sendiri ke? Tak boleh. Cuba tengok langit, cuba tengok bulan matahari tu. Berpusing di cakrawala dia tu. Tak pernah berlanggar. Tak pernah berlagak-lagak sama sendiri, tak pernah. Macam tu. Okay. Tengok langit tu, tergantung macam tu. Tak ada tiang pun, tak jatuh, tak runtuh. Mesti ada yang menjadikan, tuan-tuan. Okay. Baik. Dibuka mulut dengan pisau dalam kisah ni, betul lah. Sampai orang tu ambil pisau congkir mulut dia, congkir gigi dia, nak masukkan juga air susu tu, madu tu. Lama-lama dia gelak, ketawa. Kenapa? Sebab betul, aku tak nak rezeki masuk pun, dia masuk juga. Kau Tuhan ada tentukan masuk juga. Allahu Akbar. Macam itulah hidup kita, teman anak. Jangan risaulah bab rezeki tu, jangan risaulah. Minta. Tu kalau kita bagi hamba, jangan sombong dengan Tuhan. Mintalah. Allah lebih suka kita minta daripada tak minta. Sebab tu orang kata dalam syair tu kan. Dalam syair tu la tasaluna saya selalu ulang syair tu. La tasaluna jangan kamu minta satu hajat kamu kepada anak Adam. Jangan. Pasal apa? Anak Adam kalau kita minta, dia marah tak? Marah. Tapi apa? Mintalah pada orang, pada zat yang tidak pernah, pintu dia tu tak pernah tutup. La tas'alanna bunayya adama hajatan. La tas'alanna bunayya adama hajatan. Was'alil ladzi abwabu la tuhjabu. Dan mintalah pada yang tidak pernah, pintu dia tertutup, tak pernah. Mintalah. Pintu rumah kita tutup dah, jangan. Pukul 2 pagi orang tutup pintu nak minta sedekah, jangan buka pintu tak? Tak buka. Tapi Tuhan, pukul 2 pagi kita bangun minta, dia buka dah pintu? Buka. Allahu Akbar. Kita je tak nak minta waktu tu. Padahal waktu tu Allah nanti je. Siapa nak minta ampun? Siapa nak ada hajat? Siapa nak minta apa ni? Aku nak tunaikan. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan. Kemudian kata dia, Allah tu terlebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu daripada alam. Patut alam tu yang kita tak nampak Tuhan je. Dan hanya sesungguhnya terdinding makhluk itu daripada Allah. Kita yang terdinding, tak nampak Allah tu. Pasal apa? Sebab sangat nyatanya, sangat dekat sangat, nyata sangat, sampai kita tak nampak. Zaman kita tengok sesuatu zaman daripada jauh kita nampak, tapi bila dah dekat sangat, nampak tak? Tak nampak. Itulah Tuhan kata, itulah Syedok kata, itulah maksud dia. Kita yang terdinding dengan Tuhan tu. Pasal apa? Sebab Tuhan tu terlampau zahir sangat, terang sangat, nyata sangat, sehingga kita tak nampak. Terinding kita. Terinding dengan ni, dengan alam ni, terinding kita ni. Okey, padahal tak terdinding. Padahal Allah tu nyata, jelas. Okey. Ni campur ni. Campur dengan orang sufi tasawuf dengan tauhid, campur ni. Okey. Kalau orang tauhid saja tak ada kata macam ni. Okey. Ini orang sufi, orang tasawuf ni, Syekh Daud ni. Okey. Jadi macam kita tengok matahari yang sedang naik. Kita boleh nampak dah matahari? Tak boleh. Tak boleh tengok. Pasal apa? Sedang cahaya matahari bersinar-sinar tu, sakit mata kita kalau kita tengok. Tak nampak kita. Tak nampak kita. Sebab terlampau zuhir sangat.
Terlampau nyata sangat. Dan sangat cermelang cahayanya. Sangat bersinar-sinar sangat cahaya dia tu sampai kita tak nampak. Tuhan tu, itu yang kita terhijab. Itu kita ni. Bagi orang yang terhijab lah. Bagi orang yang tak terhijab, tak terhijab. Macam Rasulullah tu tak terhijab. Macam para sahabat tak terhijab dengan Tuhan. Apa tu tuan-tuan? Perkataan Sayyidina Ali kata, aku lebih suka doa aku ditolak oleh Allah. Tidak makbul. Aku lebih suka macam tu. Pasal apa? Sebab kalau makbul, itu kena aku. Kalau tak makbul, itu kena Tuhan. Aku lebih suka kena Tuhan. Ya Allah. Itu Sayyidina Ali. Kita, apa Tuhan tak bagi-bagi? Aku dah minta lama dah. Tak dapat-dapat lagi. Kita. Oh, silap besar kita tuan-tuan. Pada Sayyidina Ali tu lebih suka doa dia tidak dimakbulkan daripada dikabulkan. Kenapa? Kalau dikabulkan, itu permintaan aku, itu hajat aku. Sedangkan kalau tak kabul, itu hak Tuhan. Dia kata macam tu. Sayyidina Ali tuan-tuan. Itu kata menunjukkan para sahabat ni terlampau kenal sangat dengan Tuhan. Okey. Maka ialah yang terlebih zahir daripada bahawa mengambil dalil atasnya. Maknanya kan, tak perlu berdalil pun. Nak kenal Tuhan tu, tak perlu dalil pun. Pasal apa? Sebab dah tentulah ada dah. Tak perlu tak dalil begini, tak perlu dah. Kalau orang yang sampai maqam dia tu lah. Ada pun kita ni kena dalil. Mana lembu? Ada tai. Itu dalil tu. Ada tai lembu, mana ada lembu. Macam tu. Nak cari dalil, tak kena cari dalil. Tuhan tak perlu dalil dah. Ada dah Tuhan. Ada dah, tak ada dalil dah. Okey. Jadi bahawa mengambil dalil atasnya, atas wujud dia tu tak perlu dalil dah. Lagi terlebih besar daripada bahawa menyampaikan dia dengan sesuatu yang lain daripadanya. Tengok. Okay. Lagi terlebih besar daripada bahawa menyampaikan dia. Mana? Allah tu lebih besar, lebih nyata daripada bahawa menyampaikan dia dengan sesuatu yang lain. Takkan kita sampai ke Tuhan tu melalui yang lain? Tak perlu pun. Tu kata, lagi terlebih besar daripada bahawa menyampaikan dia tu, menyampaikan dia, kita nak sampai kenal Tuhan tu dengan sesuatu. Adakah berhajat kepada sesuatu yang lain daripadanya? Tak ada. Tak ada. Maknanya tak perlu benda yang lain. Tak perlu. Ini tasawuf ni. Tak perlu benda yang lain dah Ustaz. Tak perlu dah. Tak ada dah. Takkanlah dia dah nyata sangat. Kita tak nampak lagi. Buta lagi kan kita ni. Patutnya nampak dah lah. Tak perlulah melalui alam ni. Ada alam ni gini. Tak perlulah. Okey. Yang lain daripadanya kepadanya. Yang lain daripadanya daripada Allah kepadanya kepada Allah. Maka ialah yang awal dan yang akhir. Ni anak Wahabi kata, tu ada awal tu. Kita kau tak ada awal. Kamu tak reti. Ada awal kat sini dengan makna Tuhan tu ada dia lebih dulu daripada makhluk. Bukan mana awal tu Tuhan tu ada permulaan. Bukan mana macam tu. Dan yang akhir, bukan mana Tuhan tu ada akhir. Siapa i'tiqad kata Tuhan tu ada akhir, Tuhan tu berakhir wujudnya, kafir mutlak. Tak ada khilaf dah tu. Okey. Jadi mana awal akhir tu, Allah Ta'ala tu ada terlebih dulu, ada dia daripada makhluk. Yang ada dia tu tak ada permulaan. Dan yang akhir, maksud yang akhir tu, ada dia tu tak ada akhir. Manusia, makhluk tu yang ada akhir. Mana makhluk semua dah mati habis dah, dia tetap ada lagi. Dan yang zahir dan yang batin, dialah yang zahir, dialah yang batin. Zahir, mata kita zahir, nampak tanda dia tu ada. Zahir dan batin, hati kita pun i'tiqad macam tu. Dan ialah dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Dialah amat mengetahui sesuatu. Pasal apa? Sebab dia yang buat, dia yang jadikan, dia yang menggerakkan. Tentulah dia tahu apa yang dia buat.
Yang dia buat tu pula dia tentukan sejak azali. Apa nak buat? Tentulah tidak jatuh sikit pun apa yang dia tentukan. Sebab itulah antara kudrat, iradat dan ilmu berlazim-laziman antara tiga-tiga yang tersebut. Sifat Allah yang tiga tu berlazim-laziman. Tiap-tiap yang ditentu oleh Allah, itulah yang diketahui oleh ilmu. Dan itulah juga yang dibuat oleh kudrat, oleh sifat berkuasa dia. Okey. Dia tu. Jadi dialah dengan tiap-tiap sesuatu itu mengetahui, amat mengetahui, atau amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Kenapa Syekh Dok tak macam ni? Dan ialah dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Kenapa buat macam tu? Kenapa tak buat ayat macam ni? Dan ialah Allah Ta'ala tu amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Kenapa tak buat ayat macam tu? Ni ayat ni kan kena buat macam tu. Dan ialah dengan tiap-tiap satu amat mengetahui. Apa? Nak kata sungguh, ini orang panggil li'ifadatil hasri. Kata nak sungguh-sungguh. Sungguh Allah Ta'ala tu mengetahui semua benda. Baik yang wajib, baik yang mustahil, baik yang harus. Allah Ta'ala mengetahui sejak daripada azali lagi. Sebab itulah takluk sifat ilmu tu satu je. Apa dia? Tanjizi qadim. Sedia kala lagi Allah Ta'ala tu mengetahui. Okey. Dan ialah Allah tu dengan tiap-tiap sesuatu itu amat meliputi ilmunya, apa ni, iradatnya, kudratnya meliputi. Tak ada satu pun yang tertinggal dalam sifat iradat dia, ilmu dia, kudrat dia. Tak ada satu pun tertinggal. Ini pegangan dasar Al-Sunnah wal Jamaah ni, Ustaz. Sebab tu jangan kata ada yang Tuhan tentukan, ada yang tidak. Kalau jahat tu bukan Tuhan yang buat. Kalau macam tu tak meliputi. Kalau macam tu meliputi dah, Ustaz? Tak meliputi lah. Pasal apa? Sebab ada yang Tuhan buat, ada yang tak. Kalau macam tu tak meliputi. Sedangkan dasar akidah kita, Allah Ta'ala dengan tiap satu tu meliputi. Maksudnya itu menghabisi tahu dia, berkehendak dia, kudrat dia, habis. Macam tu. Tak ada satu pun yang tersembunyi pada Allah tu. Tak ada satu pun. Ataupun tak ada satu pun yang terjadi, yang berlaku bukan kehendak Tuhan. Tak ada. Ada pula kata macam tu, Ustaz. Dalam satu siri TV, TV tuan-tuan, TV, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada satu doktor tu dia kata macam ni, sebenarnya perbuatan kita ni tidak semua dikawal oleh Allah. Pula tak semua dikawal, dia kata. Macam pisau, dia buat contoh macam pisau tu. Pisau tu dia kata, kalau letak atas meja tu, tak ada melukakan kita, dia kata. Tapi kita yang ambil, kita yang rodok tongkok kita, kita yang mati. Kita yang buat, dia kata. Itu bukan dikawal oleh Allah. Astaghfirullah. Cak tengok. Adalah handphone saya. Saya simpan lagi. Heran juga macam mana. Sebab tu saya kata, tuan-tuan. Sebab tu bagi saya, tuan-tuan, Mu'tazilah ni punya fahaman, jangan kata zaman kita ni Mu'tazilah tak ada. Jangan. Ada lagi. Ada Mu'tazilah tu ada. Di universiti ada. Di pusat pengajian ada. Di sekolah ada. Ada lagi Mu'tazilah, tuan-tuan. Tanyalah. Ada satu orang Melaka, tak mahu sebut nama dia lah. Dia ada anak saudara. Anak saudara dia sekolah anak agama lah. Di satu sekolah asrama penuh. Sekolah tu memang berlumba-lumba orang nak hantar anak sekolah itu, tuan-tuan. Lepas tu baru ni bapak budak tu, abang dia lah, abang kepada si Fulan ni pergi Mekah buat haji. Jadi anak dia tu cuti raya haji tu, bapak saudara dia dah ambil ni, si Fulan dia dah ambil. Dalam kita tanya apa dia qada, apa dia qadar. Dia kata qada tu Allah tak tentukan dia. Betul lah tu, tapi tentukan bukan semua, dia kata. Macam jodoh, tu Tuhan tentukan.
ajal, Tuhan tentukan. Ada pun yang lain tu tak, dia kata. Bala musibah, tak, itu Tuhan. Tapi yang lain tak, macam semayang, tak. Uish, macam mana punya itu? Tu maknanya tuan, pegangan Mu'tazilah ni dekat Malaysia ni rasanya tak terhapus kot. Tu saya tak buat perangkaan lah, tapi saya rasa lebih 80% kot yang pegang Mu'tazilah kan. Okey, jagalah. Tapi itulah, kita dah beritahu dah. Tapi tengok, dalam kita bagi tahu tu pun, dalam kita hurai terang-terang tu pun, tuan-tuan sekalian, masih lagi ada yang komen. Ada yang kata tak betul ni. Ada yang kata komen tu, dia panggil saya, Mamat ni bodoh ni. Dia panggil, Mamat ni bodoh ni. Ada. Macam mana Ustaz? Dia panggil Mamat bodoh, dia kata. Dia kata, Mamat ni bodoh ni, dia kata. Okey. Kita lapang dada je. Tak ada masalah. Kau dah kata aku apa kata lah. Tak ada masalah. Tak ada rasa tergurih hati ke. Tak ada. Relax lah bro. Tak ada apa-apa saya. Tak ada apa-apa. Katalah betul. Sebab kita yakin yang kita sampaikan tu betul. Tak ada masalah sebenarnya. Kita sampai tu betul. Macam tu. Jadi maknanya tuan-tuan, zaman kita ni, tu kata bila kata Tuhan tu meliputi, faham perkataan tu. Dan ialah, ia Allah tu dengan tiap tak sesuatu daripada alam ni. Amat meliputi, maksud amat menghabisi pengetahuan dia, ketentuan dia, perbuatan kudrat dia, meliputi. Tak ada, maksud meliputi tu, tak ada satu pun daripada alam yang dia buat ni tertinggal daripada pengetahuan dia. Ataupun bukan dia yang tentukan, ataupun bukan dia yang buat. Tak ada. Ini yang kata akidah kita macam tu. Ada pun Mu'tazilah tu, dia kata yang jahat tu bukan Allah tentukan, dia kata. Memang Tuhan buat, dia kata, tapi bukan Allah menentukan. Dah terasing pula dah antara kudrat dan iradat. Terasing pula dah kudrat iradat, terasing pula dah. Mana Tuhan buat tanpa ada iradat. Sedangkan kita punya Ahlussunnah wal Jamaah etikad, tiap-tiap yang Allah Ta'ala tentukan, itu yang Tuhan buat. Dan kita punya pegangan pula, apa dia? Terhenti atas kudrat nak buat tu, atas iradat. Terhenti atas iradat. Maksudnya, ada iradat, baru boleh buat. Tak ada iradat nak buat macam mana? Itu kita. Ahlussunnah wal Jamaah ni. Jadi macam mana? Jadi tak apa, kita tak kata kita tak kena kecil hati pun, taklah nak kata macam mana. Macam-macam lah. Tambah-tambah si pilot tu macam-macam dia kata kat saya. Lantakkan dia lah. Tak boleh lah. Aku cakap aje. Kita masing-masing akan dipersoalkan di akhirat, kita akan berdepan nanti. Tak kisahlah. Okey, jaga dah. Apa yang tu katakan, jangan kata ada yang terasing. Bukan semua dikawal. Apa maksud bukan semua dikawal? Perbuatan kita ni bukan semua dikawal, dia kata. Tak semua dikawal, dia kata. Maknanya ada yang Allah lepas tangan lah. Kau tu macam mana pula ni? Taklah. Macam mana kita dah terangkan, kita dah huraikan, kita beritahu dah. Dan orang pegang macam tu, tuan-tuan, dia banyak pakai otak dia, tak melihat kepada ayat Quran, tak melihat ke situ. Jagalah zaman kita ni. Tengok pegang boleh putih. Dan ialah yang terlebih hampir daripada urat lehernya. Nampak? Maknanya dia Allah tu hampir dekat dengan kita ni, lebih hampir daripada urat merah kita. Kalau urat merah kita tu dekat kita ni, tapi Allah tu lebih hampir daripada itu lagi. Sebab tu yang kita terhijab, tuan-tuan sekalian. Sebab dekat sangat. Lepas dekat sangat. Okay. Dan hanya sesungguhnya yang menindak akan dia tu waham, yang bangsa aghyar, yang ada miyah pada hati kita. Tengok ni tasawuf ni, tasawuf. Tengok dia kata apa? Dan hanya sesungguhnya yang menindakkan dia, yang perkara
yang menindingkan Allah daripada kita tu ialah waham sangka kita tu. Anak yang bahasa Arya, tipu daya semata-mata, yang adamiah, yang bahasa tak ada, yang bahasa ketiadaan, adamiah tu tak ada. Anak pada hati kita, duk waham tu duk dalam hati kita. Anak sebab itulah terdinding, terhijab. Anak, kalau orang yang tak terdinding, tak terhijab tu kan, sentiasa dia melihat Allah Ta'ala, sentiasa dia menjadi Allah tu anak bagian-bagian. Kita tak sekali masuk dia, lepas tu biar macam tu kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya kan, si Fulan ni mati pasal apa ha? Kita akan cakap apa? Oh, dia sakit, dia accident, dia itu, dia gini. Padahal mati tu ada sangkut dengan sakit tak? Mati ada sangkut dengan sakit tak? Mana bukti dia? Apa bukti dia? Mati tak sangkut dengan sakit. Apa bukti dia? Kadang-kadang si A ni sakit teruk sangat, lama dah. Yang si B ni pula sakit sekejap je, mati. Yang ni sakit lama dah. Kalau kata sakit tu mematikan, kenapa yang lama sakit tak mati-mati? Kenapa yang sakit baru 2 hari mati? Itu yang menunjukkan bukan sangkut dengan mati. Tak sangkut dengan mati. Mati itu ialah apa dia? Mati itu ialah ajal yang Allah dah tentukan atas kita. Tapi kita orang yang tak nampak Tuhan ni, dia tanya, mati kenapa? Ha? Mati kalau dia dah ajal. Yalah, tahu dah ajal. Tapi sebab apa mati? Tak payah tanya lah tu. Dah tahu ajal lah, dah lah. Tanya lagi. Akhirnya orang yang tanya, tengkorak engkau. Sudah. Marah sangat tu. Kenapa tanya apa lagi? Dah kata mati ya. Kita nampak sakit tu, tak nampak ajal yang daripada Allah tu, kita tak nampak tuan-tuan. Lagi betul, orang sakit mati juga. Okey. Tengok orang tak sakit mati, orang sihat mati. Okey. Okey. Maka ialah yang mendinding, ialah tu siapa? Ialah waham tu yang mendinding daripada melihat akan nyata wujudnya. Jadi waham kita tu, sangkaan-sangkaan kita tu lah yang mendinding daripada melihat akan nyata wujudnya. Nyata wujud Tuhan tu, tapi terdinding dengan waham kita. Dan sebab bersusun ain asar yang termeteri pada mata hati. Apa dia? Ain tu apa dia? Benda tu, benda yang dunia ni, duniawi ni, banyaklah hati tu. Itu yang meninding. Termeteri mana terpahat ataupun terkunci pada mata hati. Tak nampak dah. Pasal apa? Mata hati kita penuh dengan benda lain. Dan jika hilanglah ayat dan asar daripada mata hatinya, atau mana kita manusia ni, dengan cara dicarikkan hijab, dikoyakkan hijab, ditarikkan hijab tu. Mana hilangkan pada asar tu, ain tu, hilangkan benda tu pada hati kita. Yang bahasa wahmiyah, bahasa waham tu, yang adamiah, tak ada pun benda tu pun. Nescaya terbukalah pintu hakikat. Bukalah pintu hakikat. Kalau kita boleh hilang, pasal apa kita tak boleh hilang? Tak boleh hilang dah tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab melekat dalam hati tu macam tu. Melekat dalam hati tu macam tu. Tak nampak Tuhan dah. Kalau kita hilangkan asar, hilangkan arya, tipu daya tu, hilangkan asar benda tu, hati kita penuh dengan dunia. Padahal dunia tu bukan ada. Dunia ni sebenarnya ada ke? Tak ada. Asalnya tak ada. Asal tak ada dunia ni. Kita ni asal tak ada. Tu kata ada bahasa adamiah tu. Bahasa adamiah tak ada kita ni tuan-tuan. Hilangkan itu, boleh terbukalah pintu hakikat. Dan faham akan keadaan. Ialah yang mawujud lagi amat nyata. Dialah Tuhan tu yang mawujud, yang sungguh ada, lagi amat nyata. Dan nescaya keluarlah cahaya matahari makrifah. Masa itulah terjadinya makrifah. Ini makrifah hakiki ni. Ada orang kita sekarang ni makrifah yang paling bawah, nak lepaskan fardu ain je lah. Akhirat nanti ni
Tak apalah, kita serah diri kita pada Allah lah. Sekurang-kurangnya kita dah belajar dah. Walaupun tak sampai maqam sekalipun, tak apalah. Nak lepas nak hilangkan pada ain, nak sampai maqam ni, nak sampai maqam makrifah betul-betul ni, nak jadi ahlilah ni, oi, tak tahulah. Wallahu alam lah. Dan ilmu matahari makrifah dan ilmu diibaratkan Syedawak ni, matahari makrifah tu seperti cahaya matahari. Pasal apa? Bila ada cahaya matahari, makrifah tu benda yang tak nampak dengan mata pun kita percaya, yakin. Apa dia? Seperti apa? Syurga, neraka, ada Tuhan. Itu semua tu makrifah tu. Dan melihatlah ia ain yang ain maujud, ain wujud. Ain yang wujud tu Allah lah. Yang terlebih daripada mengambil dalil atasnya. Jadi tak perlu ambil dalil lah. Yang terlebih daripada mengambil dalil atasnya. Mengambil dalil atasnya. Dan nyatalah ia yang menyatakan tiap-tiap sesuatu, nyatalah kita akan Allah Ta'ala tu, nyata akan menyata barang buat tiap-tiap sesuatu. Mana dia lebih nyata daripada tiap-tiap sesuatu. Kalau dah sampai makrifah, ilmu yang hakiki tu, habis lah, tak ada apa dah. Ni yang orang yang dah nyata macam tu, tuan-tuan, macam mana hidup dia? Tak boleh dah. Okey. Dan lagi maksud daripada ilmu ini, hendak mensabitkan bagi kamal zatnya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung nanti bulan depan lah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimah ihsan, ya da'imah ni'am, ya kasirah jud, ya wasi'al ata', ya khafiyya ladab, ya jamil sana', ya haliman la ya'jab. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa syukra wa laka man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli ta'ib wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulli asir wa tayassir sa'alaka yassir. Allahumma ya man la yahtaji ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimu biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa aqam wa yakhafu minka wa aqam liman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa qirubna bika nafika la yuram warhamna bi qudratika alaina wa la nanqata syukratana wa raja'una wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tanya tentang apa tadi? Tentang masalah apa? Yang kata ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Nanti saya jawab pada masa akan datang. Ingatkan saya. Yang bertanya tu tolong ingatkan saya balik. Itu hadis kursi tu. Ana inda zanni abdi bi. Wallahu a'lam. Nanti saya jawab insya-Allah. Sebab dah lewat sangat. Wallahu a'lam.